Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam, selamat malam pula. Selamat pagi ya. Terima kasih kepada kita punya MC Tuan Syukri Yahya. Yang dihormati Dr. Muaz selaku kita punya pengarah program Millionaire by 30 pada hari ini. Yang dihormati Tuan Azim Alif, Vice President 1 5G Associate dan Cik Odah, Cikgu Ridwan dan juga Cik Fatin Nadirah, barisan leaders, founder Masa Dealer, barisan komiti yang bekerja di sebalik tabir. Boleh berikan tepukan tawapan kepada kita punya komiti yang mana mereka semua bekerja sebulan lebih awal. Bulan lepas lagi mereka dah meeting apa semua untuk menjayakan program kita pada pagi ini. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua tuan-puan yang hadir ke program Millionaire by 30 kita pada hari ini, dan ini adalah program kita yang ke-6. Millionaire by 30 kita kali ke-6. Bermaksud tuan-puan adalah batch yang ke-6 dan kita sudah ada 6 kali program di sebelum ini, dan sepanjang kita punya program sebelum ni kita telah produce ramai kita punya achievers, anak-anak muda yang dah berjaya, dan nanti tuan-puan kita semua akan mendengar sesi perkongsian daripada achiever dan sebagainya lah. Jadi sebelum tu boleh saya nak tanya dulu, siapa di sini masih lagi pelajar ataupun mahasiswa? Boleh angkat tangan. Pelajar sepenuh masa ataupun mahasiswa. Okey, yang umur 25 ke bawah hingga 18 yang sudah bekerja. Selain pada mahasiswa ada? Selain pada mahasiswa yang bekerja? Okey. Jadi kita tengok kat sini ada lebih ramai mahasiswa lah berbanding dengan yang sudah bekerja. Jadi saya ucapkan tahniah semua tuan-puan, adik-adik semua, adik-adik ya, sebab saya dah lebih 1 tahun. Umur saya 26 tahun. Umur saya 26 tahun, dan tuan-puan sedikit pengalaman tentang diri saya. Saya sebenarnya baru 2-3 hari lepas pada 18 hari bulan saya baru sahaja convocation di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Ada tak sini student UPSI? Angkat tangan. Okey, tahniah ya. Tahniah. Okey, dan semua tuan-puan semua yang hadir pada pagi ini. Jadi tuan-puan, saya baru saja convocation pada 2-3 hari yang lepas, dan alhamdulillah setelah saya convo, saya telah ada bisnes, saya sudah ada passive income bersama dengan Public Go, dan saya boleh bersara sebelum bekerja. Dan tuan-puan, ini bukan perkara yang saya bina, yang saya buat adalah sehari dua ataupun sebulan dua. Tapi perkara ini dan apa yang saya dapat pada hari adalah hasil dan apa keputusan yang saya buat lebih kurang 15 tahun 14 tahun yang lalu. Dan semasa saya sekolah menengah tuan-puan, saya telah buat keputusan yang mana saya nak capai. Dulu bahasa budak dia panggil nak jadi jutawan. Semua kat sini nak jadi jutawan tak? Semua nak ada duit juta-juta tak? Bagus. Jadi saya dulu macam tu. Semasa saya sekolah menengah, saya telah ada impian yang mana saya nak jadi jutawan. Dan hari ini kita dah upgrade sikit, iaitu nak capai financial freedom dan time freedom di usia yang masih muda. Jadi kalau tanya benda ni, semua orang nak, semua anak-anak muda dan tak kira lah dia dah bekerja pun, semua mereka nak capai financial freedom dan time freedom. Dan tuan-puan, perkara ini saya telah pasang impian saya semasa saya sekolah menengah di tingkatan 2. Saya letakkan impian saya nak capai jadi jutawan ataupun financial freedom sebelum umur 25 tahun. Saya letak target dan saya sentiasa melihat saya punya impian tersebut. Saya tulis, saya semua tempat lah saya tulis, dekat buku, saya print dekat baju saya buat dream chart saya, yang mana pada sebelum umur 25 saya sudah financial freedom. Jadi perkara paling penting adalah kita kena ada impian, kita kena ada target yang besar. Jadi pada pagi ini, macam adik-adik semua yang datang pada pagi ini adalah satu langkah, dan adik-adik telah buat satu decision yang betul lah. Bermaksud ini adik-adik semua telah buat keputusan yang betul sebab datang nak belajar.
saya nak tanyalah, sepanjang yang belajar dekat universiti, sepanjang belajar dekat universiti, adakah kita pernah belajar tentang bagaimana nak jadi orang kaya? Siapa pernah belajar? Ada tak? Ada tak dekat universiti diajar macam mana nak jadi jutawan? Ada? Ada? Ada ke tak? Tak ada. Jadi ilmu nak jadi kaya, ilmu nak jadi jutawan ini kita tak belajar dekat universiti. Di universiti hanyalah tempat untuk kita belajar macam mana nak menjadi pekerja yang bagus, pekerja yang baik, pekerja yang cemerlang. Tapi kalau nak kaya, tuan-tuan kena belajar di luar. Di mana dekat event-event tentang kewangan, tentang membina kekayaan dan sebagainya. Seperti mana adik-adik datang pada hari ini adalah tempat yang betul. Dan tuan-tuan, adik-adik semua, apa yang saya nak bagi tahu dulu ya, saya 10 tahun yang lepas, saya mula sifat emas tahun 2015 semasa tingkatan 4 sekolah menengah. Saya mula sifat emas pada masa tu saya umur 16 tahun. Saya dah mula buat simpanan emas semasa saya sekolah menengah, dan tuan-tuan itu 10 tahun yang lepas, tahun 2015. Jadi masa tu tidak ada program-program seperti ini. Tidak adalah program Millionaire by 30, hanya ada seminar-seminar emas. Jadi apa yang saya buat adalah saya setiap kali ada sahaja seminar-seminar emas yang apa-apa yang siapa-siapa buat, saya akan datang. Apa-apa buku saya akan beli, saya baca. Jadi tuan-puan, adik-adik semua patut rasa bertuah dan beruntung sebab hari ini kita adakan program Millionaire by 30 ini untuk nak memberi peluang kepada adik-adik dan membuka minda kepada kita semua bagaimana nak capai milenial sebelum umur 30 tahun. Jadi inilah yang program yang mana akan kita semua buat decision dan kita akan capai. Dan benda ni, tuan-puan, adik-adik semua akan disampaikan oleh nanti kita punya achiever-achiever yang mana mereka semua ni depan-depan ni walaupun usia masih muda kurang 30 tahun tapi aset sudah berjuta-juta. Okey, beri tepukan kita kepada ikon-ikon ini. Dan tuan-puan, adik semua, sebelum mereka grad 2-3 hari lepas, Cik Odah ni, kita punya speaker kejap lagi, dia ada buat posting di Facebook. Saya baca dekat posting, Cik Odah convocation bila convo? 2 tahun lepas. Dia dekat posting. Ini bukan rahsia sebab dia post dekat Facebook. So bukan rahsia lah. Okey, so Cik Odah buat posting dekat Facebook 3 tahun lepas convocation di UIA dengan income sebanyak berapa? 23,000 21,000. 21,000 tuan-puan. Banyak ke sikit? Habis saja belajar, convocation naik pentas, income sudah 21,000. Itu 3 tahun yang lepas. Kita tak sembang income Cik Odah pada hari ini lah. Tak tahu, tanya dia lah berapa. Okey, jadi ini yang kita nak tuan-puan, adik-adik semua. Selepas sahaja kita habis belajar, kita ada banyak pilihan. Kita ada banyak pilihan yang mana kita boleh pilih. Kelebihan kita semua, adik-adik semua, buat decision membina kekayaan semasa masih muda ni adalah kelebihan dia apa? Apabila kita melangkah saja keluar daripada alam universiti, kita ada banyak pilihan. Berbanding dengan orang yang dia tak buat apa-apa. Semasa universiti, semasa belajar, dia hanya ikut flow saja. Bangun pagi, pergi kelas, balik kelas, pergi lepak dengan kawan, esok pergi kelas balik, hujung minggu pergi jalan-jalan. Habis saja belajar, dia tidak ada apa-apa. Yang ada apa? Yang ada adalah hutang. Hutang PTPTN. Di sini ada tak siapa ambil hutang? Tak payah angkat tangan. Okay? Ambil hutang PTPTN. Jadi apa yang kita kena tahu, masa saya diploma di UPSI juga. Semasa saya diploma, saya ambil PTPTN. Pada masa itu bisnes saya tak besar lagi. Saya ambil PTPTN dan setelah 2 tahun, diploma 2 tahun. Setelah habis belajar, saya bayar secara lump sum, bayar full payment. Bayar full saya punya yuran pengajian diploma dengan menggunakan hasil simpanan emas saya. Dan benda ni jarang sama sekali anak-anak muda yang boleh buat. Betul tak? Biasanya saya pernah pergi mengajar kat sekolah, latihan mengajar, praktikal. Jadi ada cikgu-cikgu beritahu, anak sudah 4, hutang PTPTN belum habis bayar lagi. Umur sudah dekat 40 tahun. Okay? Tapi hutang masih ada lagi. Maksudnya apa tuan-puan? Habis belajar, belum tentu kita dapat kerja, tapi yang sudah pasti hutang sudah mula berjalan dan dah kena bayar.
Tapi saya alhamdulillah setelah saja habis tamat diploma 2 tahun, hari ni dapat surat, esoknya tuan-puan saya pergi dekat pejabat PTPTN dengan Tuan Azim, saya masih ingat. Betul? Saya pergi dengan Tuan Azim, saya naik drive naik kereta pergi ke Ipoh masa tu. Saya pergi ke Ipoh, pergi ke pejabat PTPTN, saya beritahu saya nak bayar lamsam semua PTPTN saya dan saya bayar habis, tak ada hutang. Dan saya sambung ke peringkat degree, sambung belajar tanpa hutang, tanpa buat pinjaman, semua saya menggunakan hasil daripada income daripada bisnes public go lah. Jadi hari ini saya grad dalam keadaan tidak ada hutang dan pada masa sama saya ada bisnes yang besar. Di bawah saya ada lebih 110,000 orang penyimpan emas dari seluruh Malaysia, Indonesia, Singapura. Dan tuan-puan, inilah yang tuan-puan akan belajar pada hari ini dengan achievers mereka akan kongsikan, akan sampaikan pengalaman. Okay? Jadi inilah tujuan program kita buat Millionaire Better ini, untuk membuka mata kepada adik semua supaya perlu ada impian, perlu ada target bagaimana untuk kita mencapai millionaire sebelum umur 30 tahun. Dan perkara ini tuan-puan, adik-adik semua, kalau tanya orang biasa yang tak datang event ni, mereka tak boleh brain. Kalau gaji 10,000 rasa besar ke sikit? Besar ke kecil? Besar, 10,000. Kecil ke? Oh kecil, maksudnya besar income dia sekarang. Kecil atau besar? Gaji 10,000. Besar. Malah tuan-puan, siapa yakin selepas dia grad nanti income dia 10,000? Cuba angkat tangan. Siapa sini degree? Cuba angkat tangan. Degree semester akhir. Semester akhir ada? Degree semester akhir. Okey. Degree tahun akhir? Degree tahun akhir? Siapa? Degree tahun akhir. Ada tak? Okey. Degree tahun akhir ni nanti kita habis belajar. Siapa yakin yang dia convo habis belajar gaji dia lebih 10,000? Ada tak? Cuba angkat tangan. Dia confident. Dia habis kerja, dia habis belajar dengan gaji boleh masuk kerja gaji 10,000. Siapa berani angkat tangan? Ada? Cuba tengok kiri kanan. Ada? Tak ada Ni, gaji betul yakin, confident lepas habis degree nanti first job gaji 10,000. Ya, kerja kat mana? Tak tahu lagi. So kita tak tahu kat mana kita nak dapat dengan income 10,000 bekerja. Tapi benda ni tuan-puan, adik-adik semua, saya telah buat decision dan saya telah buat keputusan yang mana sebelum saya habis belajar, saya sudah ada income 5 figure dan ke atas. 5 figure ni maksudnya apa? 10,000 lah. Pada sesi MBTT yang lepas, MBTT yang lepas, saya ada buat sharing dan saya tunjuk slide. Saya tunjuk slide dalam saya punya income saya semasa saya diploma sekitar tahun 2020. Masa itu umur saya 21 tahun, diploma di UPSI. Dan income saya pada ketika itu sudah RM11,000. RM11,000. Itu 5 tahun yang lepas. Dan saya pergi ke kelas, masa tu umur saya 21 tahun dan saya masih belajar dekat universiti lah. Dan tuan-puan, 11,000 tu gaji lecturer lah. Gaji lecturer, betul lebih kurang. Malah ada lecturer tak sampai 10,000 pun ada. Okay? Tengok berdasarkan pangkat lah. Tapi saya pergi kelas hanya pergi naik bas je. Saya kat universiti saya naik bas, kadang naik motor. Tapi orang tak tahu. Masa tu income saya sudah 5 figures. Okay? Jadi itu apa yang saya dapat setelah saya buat decision dan saya buat business public goal semasa saya masih belajar. Dan kelebihan dia apa? Saya ada banyak pilihan dan saya boleh pilih apa yang saya nak buat setelah saya habis belajar nanti. Saya pernah pergi latihan mengajar di sebuah sekolah dekat Kuala Kubu Baru. Saya dengan kawan saya, 2 orang, dia tumpang saya. Saya dah ada kereta masa tu. Jadi dia tumpang saya pergi ke sekolah. Jadi setelah 1 minggu kami ulat-alik ke sekolah, tiba-tiba dia meluah kepada saya. Dia cerita semasa dalam perjalanan pergi sekolah pukul 6 pagi tu, dia kata, penat juga jadi cikgu, dia kata. Penat juga jadi cikgu ni. Banyak kerja yang nak kena buat. Tapi itulah dia kata, itulah nak tak nak kena jadi cikgu juga. Dia cakap, nak tak nak kena jadi cikgu juga sebab dia memang bidang dah pendidikan. Dan sebab apa dia cakap nak tak nak kena jadi cikgu juga? Sebab dia tidak ada option. Dia tidak ada pilihan yang mana
habis belajar nanti, dia kena jadi cikgu walaupun suka ataupun tak suka. Sebab kalau tak, dia tak boleh nak kerja lain, susah juga. Jadi dia bagi tahu, nak tak nak, aku kena jadi cikgu jugalah, dia kata. Lepas tu dia bercakap apa? Kau tak apa, kau dah ada bisnes. Nampak tak? Jadi sebab apa? Sebab saya dah ada pilihan. Saya dah ada pilihan dan saya boleh pilih. Tak ada masalah, saya nak jadi cikgu pun boleh. Kalau saya tak nak jadi cikgu pun, tak ada masalah. Jadi sebab tu penting untuk kita buat, sekarang kita buat all out, kita buat bisnes di saat kita tidak memerlukan bisnes, semasa kita tidak perlukan bisnes. Jadi apabila kita perlukan, kita boleh guna saja, kita boleh pilih apa yang kita nak. Jadi saya baru saja habis belajar dan hari ini saya nak tanya, siapa tahu gaji fresh graduate berapa, lingkungan berapa, anggaran berapa? Gaji fresh graduate berapa? Cikgu di luar berapa? 3,000? Cukup? 3,200 Okey, 3,200 fresh graduate. Untuk itu cikgu Kalau bekerja biasa punya, contoh macam bekerja swasta macam, berapa anggaran? 2,000 2,000. 2,500. Okey, gaji cikgu fresh graduate, tuan-puan, adik-adik semua 3,200. Dan saya 5 tahun lepas, income saya sudah 11,000. Semasa saya umur 21 tahun. Jadi kalau saya nak jadi cikgu, ibarat saya downgrade. Downgrade saya punya income. Bukan, ini adalah dia subjektif. Kalau saya minat tak apa, ada orang tak apa, saya memang minat. Saya memang minat jadi cikgu, pergilah jadi cikgu. Sebab saya bukan tak minat, saya pun minat, tapi lebih baik saya buat bisnes, lagi banyak dapat income. So saya boleh capai financial freedom, time freedom. Dan kita ada pilihan yang mana kita boleh pilih. Saya tanya kawan-kawan saya, 2-3 tahun lepas lah, habis belajar nanti dia kata dia nak bekerja lah, nak jadi cikgu. Sebab apa nak jadi cikgu? Dia beritahu, nanti akan dapat pencen. Okay. Pencen dapat bila? Pencen nanti dapat setelah kita bersara nantilah. Setelah bekerja 30 tahun, baru kita akan dapat pencen. Tapi siapa yang baru posting yang terbaru ni, bermula tahun ni, sudah tidak ada pencen. Jadi tidak ada apa-apa yang special lah. Jadi kawan saya yang itu, saya tanya dia balik, macam mana dapat pencen ke tak? Jadi maksudnya apa tuan-puan? Jadi sebab tu kita kena buat decision apa pilihan kita. Bagaimana untuk kita capai kita punya impian, capai ultimate financial freedom dan time freedom di usia masih muda. Hari ni gaji fresh graduate 3,200. Jadi kita kena ambil masa paling kurang 4-5 tahun lah. Belajar 4-5 tahun, okay? Belajar 4-5 tahun, kita grad, kita bergaji 3,200. Tapi dalam bisnes kita boleh decide kita nak buat berapa cepat, berapa lama dan berapa besar kita punya income. Kita sendiri boleh decide, kita sendiri boleh tentukan. Contoh adik semua setelah buat decision buat bisnes, kita all out buat 1 ke 2 tahun saja. Nanti akan dengar kita punya share-share ini, mereka akan cerita bagaimana mereka buat bisnes public go 1 ke 2 tahun sudah ada income jauh lebih besar daripada orang bekerja makan gaji. Jadi tuan-puan, itulah betapa pentingnya kita kena buat decision, kena cari peluang semasa kita masih muda. Sebab kita kena ingat, masa muda ni hanya satu kali. Masa muda hanya satu kali dan dia tak boleh berulang. Okay? Sekali saja masa muda. Jadi kalau kita terlepas, dah tak boleh undur dah. Jadi ambil peluang semasa masih muda ni, buat all out, membina kekayaan sebanyak mungkin. Membina aset sebanyak mungkin. Okay, jadi inilah peluang yang terbaik mungkin. Di antara kita ni belum ada lagi hutang yang banyak, tidak ada komitmen yang besar. Jadi inilah peluang yang mana kita explore, membina kekayaan sebanyak mungkin. Sebab apa? Sebab apa yang mentor kita, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, Tuan Zul beritahu apa? Miskin di usia tua adalah penjara kehidupan. Miskin di usia muda adalah pengalaman yang mahal kepada kita. Tak apa, tak ada masalah. Kita buat mencari pengalaman, explore, dan kita miskin di usia susah, di usia muda, tak ada masalah. Tapi kalau kita susah, miskin di usia tua, itu satu penjara dalam kehidupan. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah.
Jadi macam saya sendiri sentiasa naik Grab, kita jumpa driver Grab dan kita pernah sembang. Ada driver Grab yang saya tanya, Pak Haji umur berapa? Dah dekat 70. Dah dekat 70 masih lagi buat Grab. Dia kata, saya tak tanya, tiba-tiba dia cakap, macam inilah sebab kita tak ada pencen, tak ada apa, nak tak nak kena bekerja. Baiklah tuan-puan, dengan umur 70 tahun sepatutnya dia duduk kat rumah, boleh berehat, main dengan anak cucu, tiba-tiba terpaksa bekerja. Sebab dia cakap hutang masih ada hutang lagi, nak kena settle. Jadi nak tak nak kena bekerja, itu masih dia sihat. Kalau kalau dia tak sihat, macam mana tuan-puan? Jadi sebab itu kita kena buat keputusan, membina kekayaan ini di usia muda sebanyak mungkin, sebab peluang ini hanya datang satu kali sahaja. Okey, jadi adik-adik semua, nanti kita semua akan mendengar sharing, perkongsian daripada achievers ini, bagaimana mereka membina kekayaan dan mencapai milenial. Kita punya ikon-ikon ni tuan-puan, sebelum habis belajar, mereka sudah ada passive income 5 ke 6 angka satu bulan. Kat sini siapa yang nak habis belajar nanti income 5 angka, 6 angka sebulan? Yang tak angkat, dia tak nak. Okey, jadi apa yang kita bawakan pada hari ini adalah proven success, yang mana mereka sendiri buat join kita punya business public goal, dan hari ini mereka telah ada capai financial freedom dan time freedom, dan paling penting di usia yang masih muda. Okey, jadi itu saja adik-adik. Success is predictable. See you at the top. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Muda Azam.